Ya, Fi. Sihat. Sihat. Benda tu okey? Oh, ni kan? Kau nak try? Tak nak lah, aku tak tahu kes bau-bau ni. Alah, media yang lebih-lebih. Aku okey, siap main PJ ni semalam. Okey sekarang, kita tak tahu nanti masa depan macam mana. Hidup ni sekali ya bro. Enjoy lah hidup. Hai, lantak kau lah. Ni kes baru ke? Tak habis sekolah lagi dah. Ya, tapi aku dengar kan sekolah kita pun ada juga tau. Ya ke? Sis lah, siapa? Belajar 3 tahun baik. Tapi cikgu rahsiakan nama. Hakim dah terjebak ni dengan benda ni. Hakim. Tapi kan dia budak ada sekolah, macam mana dia boleh terjebak? Entahlah, aku pun baru tahu Hakim baru-baru ni sabit. Kalau aku nampak sendiri kan, aku akan buat laporan terus tau. Benda ni mana boleh dibiarkan. Ya Hakim, kau okey tak? Macam tak okey je. Aku stres lah kat rumah. Aku asyik kena marah je. Tak ada benda lain yang boleh tenang aku selain benda ni. Tapi kau tak boleh macam ni Hakim. Benda tu boleh rosakkan paru-paru kau. Kau dengar cakap aku. Habis, apa lagi yang boleh buat aku tenang selain benda ni? Habis sampai bila kau nak isap benda ni Hakim? Fikir masa depan lah. Sudahlah kau. Apa bising-bising ni? Semua duduk! Cikgu, saya ada benda nak bagi tahu cikgu ni. Apa dia? Hakim, sila duduk ke hadapan. Kenapa Ego? Saya dengar awak terlibat dengan vape. Awak tahu kan apa kesan daripada kesihatan? Tak, sekarang ni kenapa cikgu nak sibuk hal saya? Hakim, hormat sikit depan cikgu kan? Hakim, kita orang nak tolong kau je. Tak, sekarang ni ada satu cara kau boleh tolong aku. Tolong jangan sibuk hal aku. Baiklah, kita mulakan pelajaran. Weh Fik, kau tengah aku lari? Kau pergi lah lari dulu. Apa dah lepak tepi ni? Ikut dah. Hakim! Hakim! Hakim, bangun Hakim! Siapa-siapa, tolong! Hakim! Kalaulah aku tak sombong, dengar nasihat mereka, perkara ni mesti takkan berlaku.